Assalamualaikum korang, welcome back saya punya video channel saya. So video kali ni saya nak cakap pasal masalah orang-orang kita. So masalahnya video kali ni saya nak buat, tolonglah korang yang mana yang bela kucing, anak kucing, so jangan suka hati nak buang ke kedai orang. Kesian anak kucing tu. Kat kawasan tempat saya kerja ni, kilang saya ni kilang, bukannya kedai makan. Jadi orang duduk pusing-pusing sini, jadi diorang main buang je anak kucing ni. So ada 2 ekor anak kucing, diorang buang. Hari Rabu dengan hari Khamis diorang buang anak kucing. So satu anak kucing tu mata dia bengkak, satu lagi anak kucing tu sehat je, elok je, cuma ada rantai lagi, siap ada rantai lagi anak kucing tu. So saya nak tunjuk korang kawasan kilang saya ni Tanjung Lumpur, dia sebelah belakang kedai kapet murah. So tak ada kedai makan pun sini. So banyaknya kawasan sini banyak macam ke dalam sikit, banyak ada Haji Angelia, ada babi hutan pun ada. So kalau korang nak buang kucing tu, tengoklah, pergilah tempat-tempat ke awang ke atau bagi yang boleh sanggup jaga anak-anak kucing ke. Janganlah korang buang-buang sekati kat tempat orang. Kat sini banyak Angelia, takut dia kekoh anak kucing tu, korang juga dosa. Dia kesian anak-anak kucing tu. So saya nak tunjukkan anak kucing, kejap lagi saya akan tunjuk. So mana yang suka hati yang buang anak kucing tu, korang tangguhlah dosa tu. Jangan suka hati buang, boleh bagi je siapa-siapa yang nak jaga anak kucing tu. Kesian je. Yang jumpa seekor tu korang buang tengah-tengah hujan, kesian anak kucing tu. Tengah-tengah hujan buang. Yang seorang lagi korang, anak kucing tu sakit kot, mungkin tu sakit. So anak kucing sakit korang buang. Mana yang sakit buang, kesian anak kucing tu. So kalau kau tak nak jaga, korang bagi ke siapa-siapa ke, rumah anak yatim ke ada, rumah kebajikan ada ke, bagi ke siapa-siapa. Jangan main buang ke kedai orang, ke belakang kedai. Kat sini anjing banyak kat kawasan tempat kerja saya, so jangan suka hati nak buang. So okay, tak payah buang masa. So saya nak tunjuk korang anak kucing ni. So saya nak tunjuk anak kucing ni. Anak kucing saya jumpa hari Rabu. Tengok ni. Mata dia sakit, bengkak. So saya jumpa hari Rabu dalam tengah hari macam tu. Saya jumpa tengah hari. So ada staff saya ni, pekerja ni, dia nak pergi basuh tangan. So dia tengok dalam macam anak kucing. Saya tengok anak kucing ni duduk diam je macam tu, tak bergerak pun. Saya pun tengoklah, kenapa anak kucing ni? Rupanya tengok, anak kucing ni mati dia sakit. Masa saya jumpa tu memang teruklah juga. So kepala dia ni ada darah, ada luka sikit. So saya dah jumpa, saya pergi klinik. Dekat Kemuting tu. So pergi hari Rabu tu. So pergi klinik tu tutup. So tak apalah, tutup. So saya dekat kerja saya ni, kilang ni, dekat depan tu ada kedai kucing. So saya pergilah, habis settle kerja ni, saya pergi yang kawan saya, staff sini, pergi kedai kucing tu cari ubat-ubat luka lah. So saya tanya staff kedai kucing tu. So dia kata saya tunjuk gambar ni, anak kucing ni, luka ni. So nasihat staff kedai tu, dia kata baik pergi klinik, jumpa doktor lah. So dah pergi jumpa doktor, dia kata dah pergilah kat klinik. So klinik tu tutup. So dia kata klinik depan ni, so maknanya dekat kilang saya ni, saya tak tahu pun depan ni klinik kucing. So kita orang pergi, saya pergi hari Rabu tu juga saya pergi. So doktor tu berkata boleh rawat. So doktor ni cek kucing ni, dia tak buta pun, boleh selamatkan lagi, cuma mata dia bengkak.
Lepas tu doktor cuci mata dia, kepala dia. So kepala dia sini ada luka. Mungkin luka bergaduh ke, saya tak tahulah. So kesian dia. Korang jangan buang dia. Kesian dia kecil lagi. So kalau kalau kucing dah besar, saya tak kisah, dia boleh survive. So anak kucing ni kecil lagi, dia tak boleh survive kalau korang buang. Ni hari Rabu saya jumpa. Yang ni hari Khamis pula saya jumpa. Keesokan tu, pagi tu saya masuk kerja, buka pintu belakang. Saya buka pintu belakang, masa tu memang hujan lebat. Masa tu saya dengar dah anak kucing bunyi miau. So saya mana anak kucing pula datang ni. So saya dalam budak-budak staff saya buat kerja kat belakang tu memang dengar anak kucing ni bunyi miau. Tapi masa tu tak jumpa lagi. So masa tu dalam tengah hari masa tu memang hujan, memang lebat sangat masa tu, hari Khamis tu. So jumpa saya pun tengok longkang tu, ni kucing ni dia keluar dari longkang ni. Maknanya memang ada orang buang hari Khamis. Saya tak pasti orang buang ni hari apa. Saya jumpa yang tu kucing seekor lagi sakit tu jumpa hari Rabu, yang ni jumpa hari Khamis. Mungkin orang ni buang hari. Okay korang, sorry, ada orang JNT datang. So sambut tadi. So saya jumpa anak kucing ni hari Khamis. Waktu tengah hujan. Orang buang. Saya tak pasti orang buang tu waktu hari Rabu malam ke. Sebab saya pagi tu datang kerja dalam pukul 8, buka pintu belakang tu memang bunyi anak kucing. Mungkin dia buang malam hari Rabu tu. So korang janganlah buang anak kucing, kesian dia. So kalau anak kucing ni saya kesian, tadi dia tak boleh nak survive kalau korang buang gitu. So kalau kucing dah besar, saya tak kisah, dia orang boleh survive, boleh share makan sini. Anak kucing korang nak buang macam ni, so bahaya. So kawasan tempat kerja saya ni banyak anjing-anjing liar, babi hutan kan, sodok kan. So mana seekor lagi. Okay, ni anak kucing ni jumpa hari Rabu, ni jumpa hari Khamis. Tak tahulah, color lebih kurang sama, mungkin adik-beradik ke, saya tak tahulah. Besar sama besar. So mungkin ni je sakit sikit mata. Saya dah pergi klinik, doktor dah bagi ubat mata, dah cuci ni. So memang nak rawat dia lah. So saya ada misi nak buat konten kali ni, misi untuk rawat anak kucing sampai sembuh. So kalau siapa, kalau tak sanggup nak jaga anak kucing ni, boleh komen je, korang boleh komen je kat bawah. So area konten saja. So sampai sini saja video kali ni. So korang jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa share video anak kucing ni. Jangan korang buang suka hati ke kedai orang. Okay, so sampai sini saja, bye bye.